Kawan-kawan, pernah tak kita dengar kita disunatkan untuk berbuka puasa dengan makanan ataupun manisan? Betul ke benda tu? Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum. Assalamualaikum. So untuk video 3 minit perkongsian kita antara staff ni, kita akan discuss sikit tentang beberapa adab yang kita boleh jumpa daripada sunnah Rasulullah SAW, yang mana ia mungkin boleh membantu kita untuk menyempurnakan ibadah puasa kita pada tahun ini. Telah jadi satu kebiasaan, kalau tiba bulan Ramadan, bulan puasa, kita akan cari kurma untuk dijadikan juadah semasa berbuka dan juga bersahur. Kalau kita bersahur menggunakan kurma, kita dapat pahala spesifik kerana mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, di mana kita disebut di dalam hadis Abu Daud nombor 2338, yang mana Nabi SAW bersabda, sebaik-baik makanan seorang mukmin ketika sahur adalah kurma. Jadi kalau kita makan mana-mana makanan lain pun, why not kita tambah dengan sedikit kurma. Dan di dalam beberapa hadis lain, Nabi SAW juga makan kurma bersama beberapa teguk air semasa sahur. Jadi, tahukah kawan-kawan, ada beberapa pattern ataupun adab yang Nabi SAW sentiasa lakukan semasa berbuka. Well, kalau biasanya kita dengar orang cakap berbuka menggunakan bahan-bahan manis, disunatkan dengan menggunakan bahan manis. Tapi sebenarnya Rasulullah dah tetapkan beberapa bentuk kurma ataupun jenis kurma yang digunakan untuk berbuka. Dan walaupun manisan itu available, ada di zaman Nabi beberapa manisan, tapi Nabi tetap memulakan dengan kurma dan juga tamar. So apa kurma yang Nabi makan masa berbuka tu, kita tengok di dalam hadis riwayat Tirmizi 632 dalam kitab puasa dari Rasulullah SAW dalam bab yang disunahkan untuk berbuka. Sentiasa Nabi SAW berbuka dengan kurma basah. Okay, kurma basah adalah rutok. Okay, dipanggil rutok, kurma yang belum kecut, yang masih basah, sebelum melaksanakan solat maghrib. Okay, jika tidak didapati, maka dengan kurma kering. Kurma kering adalah tamar. Okay, tamar adalah kurma yang dah kecut. Okay, dia kecut dan kering dan kulit dia agak keras. Dan jika tidak didapati juga, maka baginda cukupkan dengan 3 tegukan air, ataupun dalam hadis lain disebut juga dengan beberapa teguk air. Dan Abu Isa, yang Imam Tirmizi sendiri berkata, Abu Isa ni adalah kunyah kepada Imam Tirmizi, dan ini merupakan hadis Hasan Gharib. Okay, hadis Hasan yang baik. Gharib adalah ganjil sebab jalannya adalah sikit. Okay, tapi dia disokong oleh beberapa riwayat lain, seperti yang kita dapat dalam Abu Daud 2009, okay, dengan Hasan sahih statusnya, dan juga Ahmad 12215 dengan isnad sahih. Jadi hadis ni boleh diangkat ke darjah hasan dan boleh diamalkan dan juga boleh dijadikan hujah. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi SAW yang mencintai sunnah baginda, cuba kita buka dengan menggunakan beberapa biji rutab yang basah, dan juga kalau tiada rutab, kita mulakan dengan tamar. So tak kisahlah jenisnya, tamar Nabi ke, ajwa ke, mejul ke, tak kisah. Yang pentingnya utamakan yang basah dulu sebelum kurma yang kering.